Di sebalik senyuman, ada perjuangan. Di sebalik kemajuan, masih ada insan yang memerlukan perhatian dan pembelaan. Sejak 1981, Yayasan Kebajikan Negara hadir menjadi sandaran harapan, menyantuni, membela dan menginsankan. Ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952, YKN merupakan sebuah tabung kebajikan di bawah bidang kuasa Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Berteraskan kebajikan, pendidikan dan kesihatan, YKN bukan sekadar menyalurkan bantuan tetapi membuka laluan ke arah masa depan yang lebih bermakna. Melalui Pusat Sokongan Sosial setempat, setiap suara didengar, setiap jiwa diberikan sokongan. Di Anjung Singgah, gelandangan diberi peluang untuk memulakan hidup baru. Di Anjung Kasih, keluarga tidak lagi risau mencari tempat berteduh ketika menemani insan tersayang menerima rawatan. Melalui Anjung Sinar, anak-anak membina keyakinan untuk terus melangkah ke hadapan. Melalui Pusat Dialisis YKN, rawatan dialisis yang mesra pesakit dan keluarga disediakan. Dan melalui program Wanita Bangkit Bersasar, banduan wanita diberi peluang kedua untuk membina kehidupan yang lebih baik. Inilah nadi YKN. Setiap tahun, ribuan keluarga disantuni, ribuan senyuman kembali terukir. Program bantuan dan CSR menjadi nadi utama YKN. Daripada bantuan kasih prihatin, bantuan PK, hingga sumbangan makanan, pakaian raya, back to school dan ibadah korban. Setiap bantuan membawa erti sebuah kehidupan yang lebih terjamin. YKN tidak pernah membatasi langkahnya dari kota hinggalah ke pedalaman. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, bantuan sampai ke seluruh pelosok negeri. YKN bukan sekadar yayasan, ia adalah jalinan kasih antara rakyat dan negara. Bersama, kita bina masyarakat sejahtera.